Assalamualaikum and hi everyone. Hari ini saya akan terangkan lanjutan daripada topik demand kita sebelum ni, which is topik hari ini adalah berkaitan dengan shift of demand curve ataupun peralihan kelok permintaan. Okey, demand curve kita ni sebenarnya dia boleh sama ada bergerak ke kanan, shift rightward, ataupun dia boleh bergerak ke kiri, shift leftward. Tapi kenapa pula demand curve kita ni boleh bergerak ke kiri ke kanan? Mesti ada sebabnya kan. Biasanya peralihan demand curve yang bergerak ke kiri ke kanan ni disebabkan oleh perubahan dalam demand. Okay, which is apabila demand berubah, dia akan menyebabkan our demand curve shifting. Okay, sama ada demand kita increase ataupun demand decrease. Okay, now kita tengok keadaan yang pertama when our demand increase. Okay, yang kita maksudkan sebagai demand increase is when the price of the good is unchanged but quantity demanded increases. Okay, harga masih lagi sama at RM60, tapi pada asalnya kuantiti dia adalah 500 units, tiba-tiba meningkat kepada 600 units. Kan, tak ada angin, tak ada ribut. Kenapa naik ni? Harga masih lagi sama. So ia mungkin disebabkan oleh ada faktor-faktor lain yang berubah dekat luar sana selain daripada faktor harga. Sebab kita tahu bila harga berubah, okay, for example, kan kita punya law of demand tu, when price increase, quantity demanded decrease. When price decrease, quantity demanded increase. So, kuantiti ni akan berubah apabila berlaku perubahan harga. Tapi kali ni harga tak berubah. Tapi kenapa kuantiti demanded tu yang berubah? Ini akan disebabkan oleh faktor-faktor lain selain daripada faktor harga ini. So, bila perkara ini berlaku, dia akan menyebabkan demand curve kita ni bergerak atau beralih ke kanan. Okay, kalau saya nak tunjukkan dia secara manual. Okay, kita prepare kita punya price as is dan juga quantity as is. Okay, this is our demand curve yang asal. Kita labelkan dengan D0. Okay, pada harga RM60, quantity pada ketika itu adalah 500 units. Okay, tetapi oleh kerana ada faktor lain yang berubah dekat luar sana, walaupun harga barang kita tak berubah, tiba-tiba kuantiti kita increase to 600 units. So terdapat satu point baru dekat sini. So kita tarik satu garisan demand curve, kita labelkan as a new D1. Ni new demand curve kita lah. Dan pergerakan ini kita nampak demand curve kita shift rightwards. Okay, so kamu kena ingatlah, setiap kali demand increase, demand curve will shift rightward from D0 to D1. Okay, manakala demand decrease ni pula adalah situation apabila harga masih lagi sama at RM60, tapi quantity demanded decreases. Okay, from 500 units to 400 units. Samalah. Ia disebabkan oleh adalah faktor yang kat luar sana yang mempengaruhi demand ni. Yang mana waktu tu, walaupun harga tak berubah, okay, tapi quantity demanded decreases. Again, kalau kita nak lukis dia secara manual, sini price, sini quantity demanded, ini demand curve kita yang asal D0. Okay, at RM60, okay, quantity demanded kita 500 units, tiba-tiba decrease to 400 units. So new point ini akan menyebabkan kita akan tarik satu demand curve yang baru, kita labelkan as a D1 and arrow ke arah kiri. So dia arrow dia ke arah kiri kerana demand curve kita shift leftward. Okay, so kamu kena ingat, setiap kali demand increase, demand akan shift rightward. Okay, dan bila demand decrease, demand akan shift leftward.
So, kenapa macam tu berlaku? Sebab harga barang tu tak berubah, tetapi yang berubah hanyalah kuantiti demanded sahaja. Boleh faham ke?